Assalamualaikum guys. Okay, so hari ni aku dekat Pekan Nanas, dekat Johor. Dekat Pekan Nanas. Dekat Pekan Nanas lah, Johor. Okay, dan aku bawa S-Max. Dekat S-Max tu kita letak barang-barang je lah. Tapi tak semua barang motor customer ni. Ada barang, banyak barang untuk motor esok sebenarnya. Untuk motor yang ni kita tak banyak sangat pun. Okay, tapi nanti kita akan tunjuk barang-barang dia. Okay. Oh, aku daripada Kuantan, gerak pukul 5.30 pagi tadi. Dan sekarang pukul 11 lebih baru sampai. Memang jauh. Okay. Secara perjalanan pun dalam 300 lebih. Memang jauh. Okay. Dan barang-barang dia ada dalam ni. Ini exhaust motor esok, bukan exhaust dia. Okay. Dalam ni nanti aku tunjuk. Okay. Tools semua dalam seat. Itu mesin potting punya bag. Dalam ni ada barang, ada crankshaft juga. Lepas tu ada sikit barang. And then baju aku. Okay. Dan ini adalah motor customer. Motor customer LC 4S. Tak ada clutch. V entah V berapa. Tak kisah tu. Dia sama je. Asalkan ni 4S. Ni kucing customer. So tak nak cakap banyak. Okay, tak nak cakap banyak. Aku nak keluarkan barang-barang. And then kita akan leraikan motor ni. Sebab kali ni kita kena overhaul. Owner daripada spek 62 biasa. 62 biasa pula. Daripada spek ni, tak tahu spek berapa ni. Dia ada beli barang sendiri juga. Dah lama dah dia beli barang ni. Beli-beli barang, lepas tu tak tahu nak pasang macam mana. So kita je kot yang kena pasang je. Adalah barang-barang fast tag pun semua barang yang jarang-jarang juga aku pakai. Tapi tak apalah, kita pasang je lah. Ni carburetor Leo ni, semua benda ni. Dan sebahagian barang-barang yang aku beli juga. Okay, nanti kita akan tunjuk barang-barang apa yang dia akan pakai semua. Buat masa sekarang, kita nak leraikan motor ni dulu. Jom. Motor kita dah leraikan. Enjin kita dah leraikan. Ini enjin dia. Main lampu pula. Ini enjin dia. Kita dah masuk full bearing. Kita dah buka kawah sikit. Kawah ni kita buka bagi bulat je untuk 65. Crankshaft kita pakai IKK turbo. Jack 2 ni, upstroke 4mm upstroke 4mm, IKK turbo. Rod 98. So gasket sekeping lah. Tak perlu gasket tebal-tebal, tak perlu tukar timing chain, tak perlu nak pakai tiang blok panjang. PNP je. Okay. Gearbox kita tukar 1, 2, 4. Blok dia kita pakai Fastech pink tu. Ni blok dia. Ini customer beli. Head dia pun kita pakai Fastech kuning ni. Owner beli juga, cuma kita touch up bahagian potting dia lah. Potting, lepas tu cam pun pakai Fastech. Spring valve pun pakai Fastech. Banyak Fastech ni. Carburetor Leo. Okay. Itu je. Tak banyak benda sangat pun. Dia tukar sekali hyperclutch dan sebagainya. Apa hal kabur ni? Tukar sekali hyperclutch, first throttle ni. Gitu je lah. Benda-benda simple je. Oil pump sekali. So kita tengok nanti hasilnya macam mana. Alright gang. So inilah dia motor dia. Inilah dia hasil dia. Kita pasang enjin tadi. Nampak enjin dia tu. Dan exhaust dia pakai Pro Taper 65 Jack 2. Bismillahirrahmanirrahim. Malam-malam ni bising. Sampai kain tu. Kain tu geng. Bismillahirrahmanirrahim.
Bising je. Kita pulas sikit tu, dah semua anak jiran bangun dah. Okay. So senang start kepada Leo, tahniah. Senang start, senang setting, alhamdulillah. Pilot jet aku letak 38, main jet 135 buat sementara lah. Okay, untuk owner ni bawa. Itu pun tak bawa lagi ni. Tak tahulah ada bobok ke tak ada bobok ke, sedap ke tak sedap. Tapi kereta Leo ni dia bagi banyak main jet pilot lah, yang banyak-banyak saiz. So kita boleh tukar-tukar lah. Okay. So ni saja pasal video pasal motor ni. Ni lah, motor dah siap, boleh balik lah. Okay, jom. Alright gang, so keesokan harinya belakang aku ada motor. Dan motor ni 63 top set. Okay, itu barang-barang dia. So motor ni dekat Skudai. Okay, ni motor dia. Kita buat job hari ni dekat Skudai. Okay, job Johor kali ni 2 motor saja. Semalam dekat Pekanenas, hari ni dekat Skudai. Okay, settle motor ni, kita balik. So barang-barang dia, blok kita pakai V2 63 V2S yang piston dia macam ni lah. Okay, piston superhead. Dan superhead dia kita pakai SHM. Kita bawa settle potting. Okay, settle potting dan polish. Alright, intake dia sekali. Oh, salah betul nak fokus. Intake dia sekali, gasket, spring valve, cam kita pakai stage 1, spring valve kita pakai 2.9, manual tensioner. Betul lah. Okay, carburetor kita pakai UMA 30 V3. Dan exhaust kita pakai, owner cakap nak exhaust senyap. Okay, kita pakai SCK back pressure. Sebab dia exhaust ni korang boleh lah nak request exhaust jenama apa, exhaust nak macam mana apa semua. So kita boleh layan je lah. Okay, sebab kalau korang tak nak exhaust dalam package tu pun boleh. Okay, kita akan tolak harga. Korang nak beli exhaust sendiri ke boleh, tak ada hal. Okay, so nak cakap banyak, kita nak buka leraikan head block dia. Jom. So kita dah pasang barang-barang yang kita cakap tadi. Exhaust dia back pressure SCK. Dan inilah bunyi back pressure. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah bunyi dia. Itulah bunyi dia. CDI dia standard lagi ni. Nanti dia akan tukar CDI. Lepas tu nak sedap dyno terus bawa padu. Exhaust back pressure memang susah sikit nak setting atas angin. Nak senang naik dyno, lepas tu test lah kat jalan. Okay, sebab dia sini dia banyak sangat perjalanan yang ditempuh untuk keluar. Dan carburetor ni pun open macam ni. Good luck lah cari setting.